Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ini coach masuk berkaitan dengan keserasian pasangan. Okey. Okey, baik. Keserasian pasangan ni tajuk dia pendek saja, tapi apa tu, dia ada banyak manfaat untuk diri kita lah. Okey, pertama sekali ini adalah tanda lahir isteri, iaitu dia orangnya orang asas 9 dan tuan adalah orangnya asas asas 3 nah. Okey, asas 3 dan 9. Kita yang pertama sekali kau akan cerita berkaitan dengan keserasian. Okey, jadi Encik Din orangnya asas 3, isterinya adalah 9. Okey, jadi apakah keserasian bagi pasangan ni? Senang saja, 3 tambah 9 dapat 9, 10, 11, 12. Dapat 12 lah. 12. Kecilkan dia 1 tambah 2, jadinya 3. Okey. Jadi keserasian tuan dan isteri adalah 3. Okey, jadi 3 ni maksudnya apa? 3 ni adalah pasangan. Jadi bagi pasangan yang 3 ni ada sama macam coach lah. Dia punya energi dia apa? Energi ni adalah aktif. Okey, aktif. Okey, bagi pasangan yang aktif, yang agresif, yang kena buat satu kerja, kena cepat, kena laju, kena pantas, kena cekap. Okey. Bagi pasangan ni jenis pasangan yang bukanlah jenis pasangan yang terlalu santai-santai kat rumah. Okey, perlu rajin berjalan, makan angin, okey. Pergi travel, buat aktiviti luar. Kalau di rumah pun kena ada aktiviti, bawa anak-anak berjalan, anak-anak bermain. Jadi satu pasangan yang aktif lah. Okey, rajin ke rumah-rumah. Jadi itulah energi yang kita nak bawa, yang tuan kena bawa sepanjang berumah tangga ni. Okey, dia tak boleh terlampau relax sangat lah. Tak boleh terlampau santai sangat, tak buat apa-apa. Okey, baik, dia lambang kepada aktif. Jadi adakah pasangan ni serasi? Pasangan ni semua pasangan serasi kecuali hasil tambah 5. Kalau hasil tambah 5 biasanya kurang serasi ataupun tak serasi lah. Dan banyak penceraian berlaku bagi orang yang keserasian dan 5. Jadi 3 ni dia cuma 3 ni biasalah. 3 ni dia punya elemen api. Kadang-kadang ada pergaduhan, panas, okey. Adalah benda yang nak jadi bergaduh kan. Jadi kita ikut flow energi 3 ni. Sentiasa aktif, sentiasa cergas, sentiasa aktifkan ahli keluarga semua lah. Okey, dia memang macam tu energi dia. Dia bukan satu energi yang kena berkepit dia. Dia tak sama dengan hasil tambah yang lain. Ada yang pasangan yang kena berkepit selalu. Ada pasangan yang jenis tak boleh kepit. Bukan dia tak boleh kepit, jenis kena asing-asing. Yang kena buat hal sendiri, dia kena berdikari. Ya, ada pasangan yang kena cari ramai kawan. Okay? Macam 3 ni dia lebih kepada aktif. Dia lebih kepada buat aktiviti yang banyak pergerakan. Okay? Dia melibatkan banyak pergerakan. Okey, baik, itu saja. Dan seterusnya, siapakah yang lebih dominan? Okey. Tuan orang setiga api dan isterinya kayu. Jadi api lawan dengan kayu, biasanya api lah menang. Api boleh membakar kayu. Jadi bermaksud 3 ni lebih dominan lah. Bermaksud tuan lebih dominan daripada isteri. Dominan tu bermaksud segala pendapat, segala percakapan, segala pergaduhan, segala keputusan yang buat, biasanya orang yang lebih guna. Dan orang yang lebih guna adalah tuan lah. Okey, lebih dominan daripada isteri. Jadi maksudnya tuan lebih menguasai ataupun lebih king control lah berbanding dengan isteri. Okey, baik, itu saja yang berkaitan dengan keserasian pasangan dan pasangan yang dominan. Okay, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada persoalan boleh tanya ya.